Alhamdulillah kita sampai juga kita ke bulan mulia ini. Makbul juga doa kita sejak bulan Rejab dulu kan. Syukur sangat Sabda baginda yang berbunyi Islam dibangunkan atas 5 perkara, bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu pesuruhnya. Mendirikan solat, tunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan mengerjakan haji bagi yang mampu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mika tak nak cakap apa-apa ke untuk kawan-kawan semua? Rasulullah bersabda, berpuasalah kerana nampak hilal dan berbukalah yakni berhari raya bila melihatnya. Jika hilal tertutup awan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bila Allah masih beri nafas pada kita masuk bulan Ramadan ini, bermakna Allah inginkan kita terus dapatkan limpahan keberkatan di bulan ini insya-Allah. Oleh itu, ucapkan syukur kepada Allah dan istiqamah dalam beramal di bulan mulia ini. Selamat berpuasa semua.